Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Zul agak terlambat buat review, so Zul akan skip untuk coin market cap. So kita akan teruskan di chart. So hari ni ikutkan dah pukul 8, baru saja 2 minit, seminit lebih tadi pukul 8. So price Bitcoin untuk daily semalam buat pertama kalinya berada dalam close dalam red candle selepas kita beberapa hari dalam green candle tu daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, dan semalam Selasa kita berada di hari Selasa kita berada red candle. Kemudian hari ni Rabu, so adakah akan red? So berdasarkan candle ni, kalau kita tengokkan candle ni, maknanya candle sedang berada green candle ini di close oleh body ini. So itu bermakna kita panggil ini adalah sebagai bearish very bearish engulfing, yang mana candle body hijau yang paling tinggi ni dan next candle ni adalah merah dan body dia close below yang ni. So ini bermakna ini bearish signal untuk price untuk box sama ada macam yang akan untuk expect untuk ABC kat sini. So mungkin ini dah permulaan dia, so sama ada hari ni mungkin dia akan datang sedikit cross, kata recheck balik dalam kawasan ni sebelum dia mungkin start drop sikit ke dalam kawasan ni sebelum dia ada bounce untuk completekan kita punya pergerakan AB. So AB ni sama ada A ni dah dekat sini lah ataupun ini A dia. Kita akan tengok akan macam mana. Sama ada A ni ada lagi, contoh yang ni mungkin red candle sekejap, hari ni green balik, bukan ni green balik, naik balik. So itu boleh berlaku, so dia buat create demand kawasan ni, the price drop sikit kawasan ni, bounce untuk ke C. So mungkin ada, kita akan tengok sini. So selalunya dalam ABC kecil ni dia akan ada juga untuk time frame lebih kecil, mungkin kita drop 4 hours nanti kita akan nampak juga lah ada ABC dekat sini. So kalau ikutkan 4 hours kita ada draw satu resistance. So ini ada resistance tu. Di 4 hours ni tu tak buat lagi object tree. InsyaAllah hari ni tu akan buat lah. Tu akan buat iPad nanti. Tu akan cuba buat di 4 hours dan tu akan buat juga di chart yang lain. InsyaAllah hari ni mungkin tu tak busy kat tempat kerja. So ada ruang masa sikit lah untuk kemaskan dia punya chart ni. So untuk di 4 hours ni apa yang Zoom monitor adalah yang ni. Ada resistance ni. Ini adalah resistance. Resistance ni daripada Fibonacci ni. Last low ni daripada low ni to high ni ataupun high ni ke low ni. Mana-mana lah. Daripada last high to last low ni. Kita ada 0.60 ni dan price dah pun berada sampai kawasan ni dan kita breakout yang ni tu, yang small wedge tu monitor ni. Dan kalau tengokkan di 4 hours ni momentum tu dah start berkurang. Kita tengok macam mana price start buat higher high, RS start buat higher low. Ini adalah bearish divergence. Yang mana kalau ikutkan pattern ni kita nampak dia buat pattern bearish lah ayat ni. So break saja below ni expected untuk drop bawah. So macam juga tadi untuk di daily pun dah nampak sedikit untuk quarter daily dah bagi signal bearish candle dia, iaitu bearish engulfing. Bearish engulfing 4 hours pun momentum dah nampak weak. Walaupun RSI masih berada 50 atau RSI berada oversold, so masih lagi ada momentum untuk naik. Mungkin ada last push ke macam mana, tengok untuk hari ni macam mana. So price consider ini kawasan resistance lah, ataupun dia boleh push atas mungkin dalam 65 ke 64, tapi dah masuk buat resistance ni tak normal untuk berlaku reaction. So apa yang nak tengok lah kawasan ni, reaction ke kawasan ni iaitu kawasan support lah, iaitu last high ni tu last low ni. So current support kita Fibonacci untuk 4 hour ni berada ini. So ini adalah dia punya support. So buat support ni kita tukar kepada warna orange lah, yang ni. So mungkin kita boleh delete dulu Fibonacci ni. Nanti masa tu nak buat ni tu akan draw balik. So ini adalah expectation support dekat mana. So kekiranya ada aggressive drop, price boleh drop ke kawasan ni. Dan sama ada betul lah kita bounce balik untuk create ABC kita tu. ABC yang complete yang di daily tadi. Yang ni. ABC untuk yang ini. Untuk completekan dua ni. So itu adalah kata yang mana first situation lah yang sedang untuk monitor untuk daily. Dan dua ada juga situation yang kedua yang mana dua tu maknanya kat sini. Dua ada share lah. Iaitu semalam kalau ikutkan yang dekat sini. Sekejap cari. Bukan yang ni. Okay, yang ni. Dengan ABC ni. So, ABC ni. So, C ni mungkin akan dah sampai kat dia punya target ataupun sikit atas lagi. 64, 67 macam ni. So, dua ni dah berlaku reaction. Dan kalau berlaku reaction tu nanti kita akan follow yang 5 wave ni lah. 5 wave ni nanti tu akan ni tu tak buat measurement betul-betul lagi.
So last high ni to last low 2.6. So kat kawasan ni, ini plus minus lah, ini adalah trajectory saja. 2 ke 3, 4 dia adalah 0.3, 0.2 kat sini ada 0.3 lah, 0.2 sini. Adapun 0.3 kita ambil 0.2 dulu. Kemudian target 5 nya adalah 1.6, last high ni to last low 1.6 dia berada dekat 39 area 40. So ini adalah antara trajectory kedua untuk C. Untuk C mana? Untuk C yang ni lah. Ni. Kita ada monitor ni. Correlation. Ini full correlation untuk daripada atas all time high A, B dan C. Lepas C ni bottom dan kita akan start naik lah. Kita uptrend kita. So berdasarkan A dah kita dah complete, B kita dah complete, kerana C. C ni selalunya adalah 335 lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu panggil 3, 3, 5. So itu adalah wave, Elliott wave lah. Elliott wave punya siapa-siapa nak monitor, nak belajar. So ini adalah kena tengok ialah situation kedua. Tu ada situation kedua ni, kemudian tu ada situation yang ketiga, yang first, yang tu nama yang ni. Okay, ni 5 wave dah complete. 1 ke 2 adalah ABC, movement ABC, kemudian 2 ke 3 nanti another 5 wave move juga ke bawah. Nanti 3 ke 4 ni ABC juga, 4 ke 5 ni adalah 5 wave juga. Dan kalau ini target dalam kawasan 30. So tadi 40, saya 30. Tapi normal lah kalau ikut Zain dia punya target, memang target tu dekat ada. Kalau ikutkan people main support ataupun 4 year support punya circle, expected dalam area 40. Dan berikutkan kajian yang lama-lama ataupun history, 4 year circle memang bottom Bitcoin masa dekat bottom support ni area. Contoh ni 34,000. Ini area ni kat 17,000. Kemudian tahun ni ataupun circle kali ni 4 tahun ataupun tahun ni 26, target ni adalah 3940. So macam je kan, area Bitcoin masuk drop saja 40, 50 ke bawah dan 40 ni 40 tu akan tak first position tu untuk buy untuk di Bitcoin. So itu adalah analisis untuk di Bitcoin, dan 4 hours adalah lebih detail lah untuk anda tengok ni. Macam nanti tu akan cuba tengok kan, cuba hari ni expectation adalah drop dengan bearish confirmation di daily dan 4 hours. So tengok macam mana, kalau ikutkan ni bearish lah. So momentum tu dah tak kuat. Kalau 4 hours ni drop aja below 50 ni, sebenarnya kita tengok candle akan drop. Dan daily pun sebenarnya daily RSI dia masih lagi berada pertengah below 50, consider below 50. Right, below 50 stock RSI berada also. So momentum untuk drop itu adalah untuk di Bitcoin. So consider yang ni adalah untuk short term lah, short term. So masih lagi expected untuk B dia, dan kemudian kita akan ada sedikit ada another bound lah untuk dapat bound lagi ke atas ni untuk create ABC tadi, ABC untuk di 4 hours, untuk di daily. Okay, ini adalah full trajectory lah. Tengok ABC ni ada, ABC ni pun ada. So ini adalah untuk di daily. So bagi ruang komen, terima kasih pertama. Okay, tak ada permintaan untuk ruang komen. So apa lagi tu nak tengok untuk ni, Bitcoin dah update. Nanti tu akan buat juga, tu akan nak tengok Ethereum. Tu nak tengok Ethereum. Sekarang ni Ethereum dan Solana bagi tu adalah dua coin yang tu akan masuk lah. Tu akan ingat Solana dulu, Ethereum sekarang kita dah pergi dah. Solana kat mana nak beli? So Solana kalau ikutkan target lah area dalam kawasan 51 ni. So kalau ikutkan Solana ni dah almost breakout sampai kawasan ni. So adakah bearish? So di daily RSI above 50. So nampak boleh lah, nampak nak bulat kalau ikut 4 hours dulu dia buat satu bullish pendant kat sini. So consider bullish pendant yang ni. So expected untuk ada bound lagi, dah breakout. So cantik lah ya, dah breakout ni. So consider kalau ikutkan adakah ni okay, kita akan tengok adakah ini correction dia. Ni A, B, C. Nak tengok wave dia. Oh ni 4 hours sekejap, daily. So daily ni agak kompleks, nanti tu kan tengok lebih detail lah untuk Solana ni. Kalau dekat Bitcoin ni dah monitor lama, so ni kita akan perlu ke back untuk tengok monitor kat mana wave dia starting dia.
So kalau ikutkan sini kita tengok seperti mana ABC, dia buat seperti ABC. Okay, kenapa dia dekat ABC? So kalau tengokkan kat sini detail, dalam A ni ada B dia, dalam A ni ada ABC dia, A, B, okay, C. So dalam ni C ke B ni pun, sorry, A ke B ni pun ada 3, 3, 2, 3, 3, 5 dia. 2, 3, ya, okay, A, B, 3, 3, kemudian ni 5 lah. So expected ini ada 5 untuk C. So bila nak habis ni, kita akan tengokkan wave dia. Constant 1, ini 2. So expected ini adalah 3 dan nampak sikit quarter sideway ni. So ini expected 4 dan kemungkinan kita akan dapat 5. 5 tu terang tak tinggi, mungkin 5 kalau ikutkan sini. So kemungkinan kita akan dapat area dalam 87. So something macam ni. Mungkin mungkin kita akan dapat rejection balik untuk drop ke bawah lagi. So kat sini bermakna dia akan buat 5 wave move kita, iaitu daripada last high ini yang ini adalah 2, ini adalah 3 lah, 3 kat bawah dia akan mungkin something macam tu. Nanti dia akan check balik sama ada yang ini dah 2 dia, 1, 2 sedang versi 3, dia akan check detail lah. So ini apa yang Zosan monitor. Tapi kalau ikutkan pathway move ni, ini 3 dia, bukan 3 sampai ke bawah, 3 sebenarnya yang paling longest lah, 3, mungkin 4 dan mungkin drop ke bawah. Adakah bila drop bawah, dia tak expect drop lagi bawah daripada ni. Sebab apa, ni kawasan support. Bukan tak boleh, boleh je. Sebab apa, kalau ikutkan Solana ni, all-time high tak tinggi pun, sebab tu dah ada buat channel ni. So expected untuk bottom lah near dalam mana-mana kawasan ni. Kalau drop sikit below ni, kawasan dalam 28 mungkin boleh dapat balik. Tapi daripada channel ni, so expected mungkin dalam kawasan ni. So sama ada yang ini. So yang ni mungkin ABC lah. Kemudian ABC, last ABC mungkin ada bound balik, ABCDE. 5 wave ABC. Nanti tu akan tunjukkan. Iaitu kalau kita tengok kat sini sekejap. Yang ini. Sama ada yang ni. C. Ada DE. Dan kita akan start breakout. Yang mana dia akan buat something wish lah. Wish. Macam tu. Okay, nanti tu akan monitor lebih detail. Nanti tu akan draw. Tu nampak. Ni macam semak kan. Nanti tu akan cuba. Ni tu akan cuba buat lah. Tu akan cuba buat. So ini apa yang Zuna monitor. Sama ada yang ni. So, consider yang ni. Kita akan monitor yang ni tu. Untuk short term. Tu pathway move. Yang ni. So 3, 3, 3, 3, 5. So complete untuk wave correction. Dan kita akan ada continuous wave 5 lah. Untuk drop. Mungkin kecil je lah. Kita tengok macam ni. Start drop. Yang kecil punya. 1, 2, 3, 4, 5 bottom dan kita naik. Kita akan start bounce naik lah. So ini adalah kata lebih realistik lah bagi tu untuk 5 dalam kawasan ni. So dia kena keep monitor. So Ethereum buat bear flag kat sini, start nak drop lagi ke bawah, target ke 1000 tu dia punya target. Tu RSI kalau RSI berada above 50 dengan stock daily RSI oversold. Dah lama daily RSI tak oversold ni. Last kita dapat itu masa kat ni ada bounce sikit. Ini pun ada bounce juga tapi tak bounce tak banyak. So betul nampak continuously dia tak drop lagi untuk di Ethereum. So sama macam Bitcoin pun expected untuk drop lagi below. So kalau ikutkan sini dia buat something macam channel. Semua channel low to low ni kita buat something macam ni. So nampak macam ni channel. So next drop kat kawasan ni daripada last high. Last high mana? Ini consider nak ambil high ni terlalu besar, kita ambil ni high low high low high low low high low high. So ni high dia last high to last low. Untuk ni point breakout di kawasan ni adalah price menuju ke 1200. 1200 tu apa, kalau letak satu trend line kat sini insyaAllah akan ada support resistance dekat left dia. So tengok kat sini ada tak? Ok, nampak kat sini 1200 ni. Tengok balik ke belakang memang ada. Kat sini nampak kita ada resistance, breakout resistance naik, resistance ni bertukar jadi support, naik, lepas tu bounce breakout bawah jadi resistance balik, breakout naik. So consider ini adalah kawasan magnetik, adalah kawasan untuk dia punya sekiranya drop ataupun net drop berdasarkan yang ni memang berada di 1278. Okey, itu adalah analisis untuk pagi. Waktu itu saja untuk pagi, short video saja, dia pun dah pukul 8. So untuk Ethereum, Bitcoin dan Solana. Nanti doakan kemas kinikan punya chart untuk jadikan seperti mana chart di Bitcoin. Dan nanti mudah untuk nak explain ke anda dan kita nak tengok
kat manakah kita punya sampel kat manakah kita punya pergerakan, apa yang Zul sedang monitor untuk di Bitcoin. So guys, itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye bye.